Assalamualaikum, bertemu sekali lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din ada satu lagi menu istimewa yang nak Cik Din share dengan penonton semua sempena di bulan Ramadan yang mulia ini. Okey. Menu ni sangat sesuai lah untuk kita buat menu berbuka ataupun menu bersahur. Memang sangat sesuai. Tapi Cik Din buat ni untuk menu berbuka. Ni pun video last minute lah sebelum Cik Din berbuka. Dan hasilnya jadilah menu ayam goreng black pepper ataupun ayam goreng lada hitam yang sedap. Okey, kalau nak tahu bahan-bahan apa yang Cik Din gunakan untuk kita buat ayam goreng black pepper yang sedap ni, okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah, Cik Din harap jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Okey, antara bahan-bahan kita perlukan ayam ya. Lepas tu kita perlukan 2 biji bawang merah, 1 biji bawang Holland, 4 ulas bawang putih, beberapa tangkai cili padi, ada sos tiram, ada kicap manis dan juga 1 sudu lada hitam ya. Lada hitam tu kita tumbuk dulu. Okey. Mula-mula sekali untuk kita buat ayam goreng black pepper ni, kita nak kena garam kunyitkan dulu. Kita punya ayam tadi, masukkan garam dan juga sedikit serbuk kunyit. Lepas tu kita gaul lah ayam kita dengan garam kunyit kita ni. Macam kita nak buat goreng yang biasa tu. Okey, kita buat macam ni ya. Ni step pertama dia. Okey, kita gaul-gaul sampai dia sebati. Kalau nak perap lebih kurang dalam 10 minit sebelum kita goreng pun boleh. Tapi kalau nak terus goreng pun tak apa. Boleh je. Okey, untuk kita goreng ayam ni, kita perlukan sedikit, kata lebihkan minyak lah. Okey, bila minyak kita dah panas, pastikan minyak betul-betul panas ya untuk kita goreng ayam ni, barulah tak melekat dekat kuali tu. Okey, kita masukkan ayam. Dia nampak macam Cik Din buat ni, minyak tu agak-agak sampai berasap gitu. Kalau Cik Din goreng ayam, Cik Din akan buat macam ni. Kita goreng dengan api yang besar ni, membuatkan ayam kita tu masak, orang kata tak overcook sangat lah. Isi dia tak keras sangat. Okey, orang kata bila kita makan tu, sedap-sedap je. Masih ada juicy dekat dalam tu. Okey, bila dah sebelah tu dah garing, kita balik-balikkan dia sampai, dan kita akan goreng ayam kita ni sampai dia betul-betul masak. Bahagian paha tu agak sukar sikit untuk dia masak, ambil masa sikit lah. Okay, tapi jangan bimbang. Kalau kita guna teknik yang betul untuk kita goreng ayam ni, ayam goreng kita akan lebih sedap. Okay, bila dah masak kedua-duanya, dah garing, kita angkat dulu ayam kita ni. Okay, nampak tak? Memang cantik kejadian dia, ayam goreng yang Cik dia buat ni. Walaupun kita letak hanya serbuk kunyit dan juga garam. Tapi bila kita goreng dengan api yang besar, dia tak melekat, memang cantik lah kejadian dia. Okey, minyak yang banyak tu Cik Din keluarkan dulu. Kita kena keluarkan dulu untuk kita buat ayam goreng black pepper ni. Keluarkan separuh daripada minyak yang asal. Okey, dengan minyak yang sama, okey, Cik Din nak tumiskan bawang merah dan bawang putih yang Cik Din dah mayang siap-siap. Okey, kita tumis sampai dia agak-agak kekuningan lah, sampai dia naik bau. Okey. Gunakan api yang sederhana besar, jangan api yang terlampau besar, nanti bawang kita tu terlampau hangit tak sedap, nanti pahit pula. Okey. Bila dah bawang kita dah garing ataupun dah naik bau, okey, Cik Din nak masukkan sos tiram, lebih kurang dalam 3 sudu besar sos tiram, masukkan 2 sudu besar kicap manis. Lepas tu kita kacau-kacau sekejap, kita tumis sekejap dua bahan kita ni. Okey. Lepas tu Cik Din nak masukkan, tambahkan sedikit lagi lah sos tiram, agak nampak macam kurang, lebih kurang dalam, tambahkan 2 sudu lagi sos tiram. Okey, jadi 4 sudu lah untuk sos tiram. Lepas tu kita bolehlah masukkan kita punya ayam yang telah kita goreng tadi. Okey, lepas tu masukkan terus kita punya lada hitam. Lada hitam ni Cik Din tumbuk. Tumbuk tu jangan terlampau kasar, jangan terlampau halus, agak-agak lumat ya. Lepas tu kita gaul-gaul sekejap, bagi dia sebati dengan bahan yang kita tumis tadi tu, biar dia bersalut dengan kita punya ayam. Kalau kurang sos tiram, dia tak bersalut dengan ayam kita ni. Okey, sebab itulah Cik Din letak lebih sos tiram tadi. Okey, bila dah siap kita kacau tadi tu, kita bolehlah masukkan hirisan bawang Holland, lepas tu hirisan cili dan juga hirisan daun bawang. Cik Din cari-cari dekat dalam peti ais tu, jumpa pula daun bawang. Kita ambil daun bawang. Okey, kita potong-potong panjang-panjang macam ni, macam Cik Din buat ni, untuk kita tambahkan lagi aroma dia. Memang lebih sedap lah ayam goreng black pepper kita ni, kalau kita letak daun bawang dan juga bawang Holland. Okey,
dah pun siap ya kita punya ayam goreng black pepper. Masa memasak pun tak lama, tapi hasil dia memang sangat sedap. Cik Din boleh puji. Cik Din buat ni, orang kata hampir 15 minit nak berbuka, tapi Cik Din dah boleh siapkan ayam ni. Memang masa masak dia amat singkat ya, tapi hasil dia memang sangat sedap. Okey, kita boleh hidangkan. Nampak tak bila dah masak memang menarik. Tak sangka pula jadi ayam goreng yang sangat menarik dengan warna dia, dengan rasa dia memang sangat sedap. Okeylah. Kepada yang dah menonton, Cik Din harap jangan lupa cuba buat ayam goreng black pepper cara Cik Din ni. Ni orang kata resepi spontan daripada Cik Din. Cik Din tak tahu nak masak apa untuk berbuka semalam, tapi terlintas pula nak buat macam ni. Orang kata resepi spontan, memang spontan terus. Okey. Cik Din harap jangan lupa cuba buat resepi spontan daripada Cik Din ni. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Yang baru singgah, jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.